Okay, sorry. Okay, Assalamualaikum semua. Saya Atika, admin Poliklinik Ana. So, untuk hari ini saya akan berkongsi mengenai keterampilan diri. Okay, bercakap pasal keterampilan diri, menunjukkan kepada imej kita, iaitu kebersihan. Okay, imej ni yang kita tekankan kat sini adalah kemas dan bersih. Cantik tu mestilah. Okay. Yang pertama, pemakaian tudung yang kemas. Okay, kita tak ada statekan pemakaian tudung yang macam mana sebab bentuk muka kita kan lain-lain kan. Jadi masing-masing kena cari bentuk ataupun cari pakai tudung yang sesuai mengikut bentuk masing-masing. Lepas tu tudung kena kemas tu mestilah ada lipatan yang betul. Kalau contoh macam kita kan kalau ke bawah kan ada gap dekat tengah, so better pakai peniti lah. Jangan macam terlompong macam tu tau. Okay. So kalau untuk colour code pun kita ikut yang macam SOP klinik dah tetapkan. Kecuali macam saya dengan Hajar lah, ada pakaian rasmi kita orang, kiranya office wear dan baju kurung. Okey, seterusnya solekan asas. Macam staff perlu sebelum pergi kerja mesti buat solekan asas lah. So contohnya perlu ada pakai macam BB cream, foundation, lepas tu solek sikit kening. Kalau macam saya kening tebal macam tak apa ke kalau nipis boleh ni lah. So pakaian gincu yang bersesuaian. Janganlah pakai macam warna purple ke hitam ke kan, yang buat muka naik seri lah. Lepas tu jangan nampak pucat. Jangan pakai contohlah kalau kita dah putih pakai warna nude macam tak kena kan. So macam lagi lagi out lah macam tu. Seterusnya kebersihan badan. Macam kita wanita at least kena mandilah 2 atau 3 kali sehari. Dan pemakaian macam baju dalam pun kena tukar lah sebab saya ada macam baca dekat thread ada orang cakap it's okay to pakai sehari sekali. It's not normal sebenarnya. Okay. Lepas tu untuk yang macam ada bau badan, kita kena pakai deodorant lah. Deodorant, so perlu top up dengan minyak wangi. So macam ada orang macam tak nak pakai sebab apa, katanya macam tabarus tapi macam masing-masing kot. Macam kalau saya, sebab saya ada bau badan juga, saya macam insecure lah kalau benda tu. So tapi kalau boleh berpada-pada wangian tu. Seterusnya penjagaan kuku. Kalau dekat sini disebabkan kita klinik, kita berurusan dengan patient, lepas tu yang CA pun ada buat dressing. Saya nak kuku semua mesti pendek dan kemas lah. Kalau pastikan macam tak ada hitam-hitam apa semua kan, sebab bila nanti kita bersentuhan, kalau tak ada pun the surrounding kuman semua ada. Lepas tu nak tunjuk kita bersih lah. Nanti macam kalau kuku panjang kan, lepas tu nak buat dressing nanti patient macam kenapa dia punya macam ni kan. So macam jaga kebersihan kuku jugalah penting. Sebab ada yang macam yang kata ada orang suka simpan kuku panjang. Perempuan is okay tapi macam bagi saya lah, ni pendapat peribadi saya, kalau CA macam tak sesuai nak kuku panjang. Okey, seterusnya penjagaan gigi. So sehari pun kena berus gigi lah, at least 2 kali, pagi ataupun sebelum tidur. Seterusnya macam kita kena guna floss juga lepas makan ke apa ke. Dan kalau macam rasa nampak berbau boleh guna mouthwash lah. Okay. So tu saja. Ada nak tambah tu? Ni, saya nak seorang-seorang di depan bagi summary apa yang dia faham. Siapa yang hidung? Sure. So, apa pendapat dia tentang apa maksud apa beauty is for you, faham tak? Awak rasa cantik tu apa untuk awak? Apa definisi cantik untuk awak? Jangan cantik lah saya. Apa definisi cantik dan perempuan untuk awak? Okay, bagi saya kalau cantik dengan kemas ni, kalau patient tu dia kan sakit kan, dia datang kan. Bila kita layan tu nampaklah muka kita ni macam hidup sikit. Maksudnya macam macam mana saya nak terangkan? Macam mana lepas tu nanti
tak ada dah nampak macam aku ni sakit, dia pun sakit ke, dia macam terpaksa je layan. Lepas tu kemas tu ada orang pesakit ni jenis dia macam kebersihan tu dia pandang penting lah. Lepas tu kalau kita rawat orang pun dia tengok kuku kita macam hitam. Maksudnya macam berdaki semua. So, maksudnya macam lepas tu perempuan pula macam mana nak cakap saya tak boleh lah nak terangkan doktor. Saya takut. Bagi saya macam tu lah. Okey, Hajar. Dari sini. So apa beauty standard untuk Hajar? Macam apa pandangan Hajar dengan apa tu wanita-wanita kat Malaysia ni? Betul lah. So macam apa yang Hajar rasa cantik, apa Hajar rasa tak cantik? Okay, kalau bagi saya kalau kita yang dekat Malaysia tu dah basic untuk kita pergi mana-mana je. Make up. Macam kita dah Make up lah. Make up macam tu. tak adalah maksudnya macam dia tak adalah make up tu dia kena bold, make up yang bold ke apa kan. Tapi kalau kita nak pergi mana-mana pun kita dah biasa macam kita boleh dapat bezakan muka orang yang make up dengan muka orang yang tak make up. Okay. So at least kalau kita make up tu orang boleh nampak macam dia ni naik seri, dia ni make up. So means macam daripada kita make up tu pun sebenarnya orang boleh nampak kita ni jenis yang jaga penampilan, kita ni jaga kita punya diri tu macam mana. So bagi saya kalau make up tu dia tak perlulah macam yang saya cakap lah macam bold kan. Tapi at least kalau pakai foundation ke, skin tint ke, lepas tu just top up. Bagi saya kalau blusher and eyeshadow tu dia amat penting sebab bila kalau kita pakai foundation je, dia jadi kosong. Kalau kita pakai benda tu just sikit, at least nampak, and then kita pun top up dengan lip matte ke apa sikit, at least dah nampak dah muka kita naik seri. So bagi saya macam benda tu penting lah. Kita sebagai wanita dekat kena effort lah untuk naikkan seri tu. Okay. Pas kat Linda. Okay. Linda dia nak awak ulas apa pendapat awak tentang wanita yang tak kisah dengan dia punya ketiak kepang. Sebab pasal kadang-kadang ada perempuan ni dia tak kisah ketiak dia hangit kan. Betul tak? Betul. Tapi dia macam mana saya nak tanya macam mana orang tu dia tak tahu dia ada bau. Saya nak awak bagi apa tu say about that. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan ketiak kepang. Kita kan ada dera bau. Okay, sometimes bau ni dia dah jadi imun dengan kita. So, betul? Okay, imun dia memang dah imun dengan kita. Sekarang dia memang tak perasan pun untuk bau kepang tu. So orang sekeliling memang kita kena tegur sometimes. Okay, tapi saya ada beberapa petuk untuk ketiak kepam sebab masa sekolah, ini aib lah kiranya. Ini masa sekolah, nenek saya cakap ketiak saya kepam. So nenek saya bagi petuk makan kulit limau. Kasturi tu. Ya. Makan kulit limau kasturi selama sebulan and insyaAllah memang akan hilang. Okay. So macam yang saya cakap, bau kepam ni kita memang tak boleh nak elak sebab selalunya badan kepam ni orang yang berbadan besar. Orang yang berbadan besar dia memang senang untuk dapat berbau. Lepas tu ketiak ni kita memang kena shaving, tapi jangan shaving terlalu nipis, maksudnya habis semua. Sebab kita punya bulu tu adalah untuk menyekat kuman-kuman yang ada dekat situ. So bila tu dia memang akan orang cakap apa? Sekat untuk bau